Sayalah Giant, budak yang kuat, budak yang hebat. Siapa berani, mari lawan dengan saya. Saya yang kejam, saya yang tampan. Saya ada ramai peminat. Saya antara Tak boleh, tak tahan dengan suara Jaya bernyanyi. Sialah budak tu. Dia mungkin kena lebih bahagia kalau pingsan macam tu. Saya ada ramai peminat. Cuba bertahan ya. Jangan mengalah. Giant yang digilai dan diminati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya betul-betul sungguh tak sangka yang awak semua memang suka saya menyanyi. Saya ada pengumuman. Besok saya akan nyanyikan lagu baru yang saya cipta. Besok awak semua boleh dengar lagu baru saya sepuasnya. Saya rasakan besok saya akan demam lah. Tak adil lah. Awak ni apa pula tak adilnya? Kalau dengar lagu Giant 2 hari berturut-turut, nyawa pun boleh melayang, tahu tak? Mama saya pula takkan bagi cuti kalau sakit tak seberapa. Nampaknya kenalah kita mengelak diri dari Giant. Betul ke? Geramnya saya. Semua bila nampak saya semuanya cabut lari. Kalau saya dapat, siaplah. Tahulah apa saya nak buat. Saya akan belasah mereka. Nobita! Doraemon! Nobita! Giant tu suruh semua orang dengar lagu dia lah, Doraemon. Tapi bila semua orang jauhi dia, dia mula naik angin dan cari mereka. Awak tahu tak? Giant apa pula? Tadi ada tikus ganggu saya. Awak pun tahu kan saya ni tak suka dengan tikus. Oh ya. Tahulah nasib mereka semua nanti. Saya akan ajar mereka. Inilah hala untuk menangkap mereka. Bertenanglah sikit, Doraemon. Pasti saya akan dapat tangkap mereka. Kalau you pula tangkap tikus tu, takkanlah nak guna benda tu. Perangkat tikus masa depan kan ada? Ada tu memanglah ada. Alat kejutan gelombang bunyi untuk halau tikus lipas kutu aranai dari tikus sampai nanai. Boleh halau gelombang bunyi ni kalau kita nak semua tikus diusir dari rumah ni. Baguslah. Kalau macam tu, jomlah kita cuba. Tapi kan, saya dah hilangkan data gelombang kejutan untuk buat alat ni berfungsi. Jadi alat ni tak boleh guna lah. Tapi ada mikrofon lah. Kena ambil bunyi. Lepas tu awak kena buat bunyi yang tak menyenangkan supaya tikus akan lari. Tapi bukan bunyi yang sembarangan tau. Bunyi yang macam mana pula tu? Bunyi yang manusia sendiri hampir tak boleh tahan mendengarnya. Bunyi macam Andre yang doktor gigi gunakan. Bunyi geseran bila kita cakap papan hitam ke. Tapi itu pun tak berapa bagus. Nyanyian Jaya macam mana? Bagus juga tu. Gunakan nyanyian Jaya memang sesuai. Lepas tu ambil bahagian yang paling tak menarik sekali. Dan kita tambahkan lagi kuasanya. Pasti menjadi. Bagus tu. Awak, Nobita. Awak pun cuba nak menyorok dari saya, ya? Saya nak dengar lagu baru awak lah. Lagu baru apa pula yang awak nak dengar? Nak dengar lagu saya? Lagu baru awak tu memang kami berdua ni nak dengar lah. Bukan lagu baru aja. Lagu-lagu yang lain pun semuanya kami nak dengar. Awak berdua nak dengar semuanya? Siapa macam tu sekali awak nak dengar lagu saya? Awak berdua lah kau sejati saya. Benda apa pula ni? Alat untuk rakam lagu awak lah. Jangan risaulah, Giant. Memang sungguh baik hatilah awak berdua ni. Tetapi tunggu sekejap, ya. Nampaknya kena selamatkan Mama dululah. Mama tak ada hak kat luar, jadi nak keluar buat apa?
Mama janganlah cakap macam tu. Keluar je lah. Mama tengah seronok tengok TV ni, nanti ajalah. Tolonglah keluar. Bisinglah Mama ni, kalau dah cakap tak nak keluar, Mama takkan keluar. Maaf ya Mama. Demi nak selamatkan Mama, nampaknya terpaksalah kita buat macam tu. Pakai penyubat telinga. Selamat dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Pergi sekarang. Ya. Kenapa lambat? Sekarang semua dah sedia? Kita mulakan. Betul ke? Baiklah, saya nyanyi ya. Dengarkan tendangan yang merdu ini. Suara Jaya tu memang kuat betul lah. Cuba tengok gelombang kejutan di sini. Memang betul lah. Walau dah pakai penyubat telinga, tapi kepala pula boleh dengar dia nyanyi. Sabar je lah. Gelombang ni nanti akan masuk ke seluruh pelosok rumah. Siapa mendengar pasti rasa rindu. Tunggu sikit je lagi. Rindu pada Jaya. Dan di sinilah saya Jaya. Kuat betul lah suara dia sampai bergengkar rumah ni. Rasa nak runtuh. Oh ya. Doraemon, tengok tu. Kita berjaya. Kita berjaya. Ya, mereka seronok sampai macam tu sekali ke? Nanti. Hello, siapa tu? Shizuka ke? Nobita? Pemusnah serangga? Abang cakap dengan Nobita sendirilah. Nobita, telefon. Shizuka ada tanya pasal pemusnah serangga tu, apa halnya? Ya ke? Hello Shizuka. Anak-anak, teruklah macam tu. Ikut selepas kutu anak-anak semua serangga boleh diatasi oleh kami. Syarikat pemusnah serangga Nobita. Mulalah dia tu pandai-pandai nak buat sesuatu. Hello Giant. Saya masih nak dengar kebolehan awak yang hebat tu lah. Awak berbesar hati nak datang. Terima kasih. Hari ni kita buat kat rumah awak pula lah. Baik, jumpa kat sana nanti. Apalah awak ni? Tak apa ke kalau dia tahu nanti habislah awak. Saya akan buat berhati-hati supaya dia tak perasan. Saya akan rahsiakan caranya. Giant tu memang betul-betul gila nak menyanyi tau. Giant tentu akan gembira. Shizuka pun tentu akan gembira juga. Dan saya pula dapat untung. Ini memang satu peluang yang terbaik sekali. Silap-silap boleh dapat susah. Selamat datang semua ke konsert terhebat saya. Betul ke? Lipas akan hilang dengan cara awak ni, Nobita? Percayalah pada saya. Sebelah apa-apa, baik awak pakai penyumbat telinga ni. Dengarkan tendangan yang merdu ini. Alunan lunak dari suara yang merdu. Sayalah Giant, budak yang hebat. Hebat betul lah, Giant. Saya tak sangka boleh menyanyi dengan begitu hebat sekali. Hello, syarikat pemusnah serangga Nobita. Lagu yang merdu, suara yang merdu. Siapa mendengar pasti rasa rindu. Hello, syarikat pemusnah serangga Nobita. Rindu pada siapa? Rindu pada Giant. Hello, syarikat pemusnah serangga Nobita. Sunyi ke? Saya memang terhebat, oh. Semua sukakan saya menyanyi. Semua gembira. Oh. Hebatnya Giant, hebatnya dia. Iya ke? Memang betul-betul hebat. Awak seorang penyanyi yang luar biasa lah. Tentulah. Sebab itu lagu saya. Pasal tu saya boleh menyanyi dengan baik. Banyak saya dapat kumpul duit. Apa? Tak ada apa. Nobita, Jaya datang ni.
Giant ke? Kenapa agaknya? Giant, kenapa ni? Wahai sahabatku, saya nak minta tolong. Tolong apa? Saya dengar orang cakap awak dah banyak halau lipat dari rumah orang, ya? Ya, memang betul. Tolonglah rumah saya pula. Ya, kat sini. Kita buat kat sini, ya? Apa ni? Ni kan alat untuk menyanyi. Macam mana nak tekan lipat dengan alat ni? Tak kisahlah, awak buat je lah. Cepatlah, buatlah sekarang. Ya. Kenapa? Kenapa? Yang ni saya nak. Yang ni saya tak nak. Yang ni pula saya tak nak. Yang ni pula kira boleh lah. Ini saya tak nak. Yang ni pula saya nak. Tak nak. Ini saya nak. Saya nak. Saya tak nak. Memang bagus. Awak tengah buat apa tu, Doraemon? Sekali-sekala kenalah kemas mainan ni. Apa? Alamak! Terlupa nak pakai. Kalau saya pakai banyak kali kan bagus. Ruginya. Kenapa pula? Saya dah lupa lah nak pakai pas saya ni. Tadi lupa hari ni pukul 6 petang. Saya rasa rugi pula. Pas apa tu? Ini dia pas serbaguna. Nak pergi mana-mana boleh guna pas ni. Nak masuk mana-mana pun boleh. Nak naik apa sahaja pun boleh. Boleh tengok? Nah. Jadi, kalau guna pas ni, bas, kereta api semua boleh naik percuma ke? Sebenarnya bukan itu saja. Kapal terbang pun boleh naik. Taman tema pun boleh masuk. Restoran dan apa saja semua boleh masuk percuma. Tak perlu bayar lagi. Hebatnya. Kalau sampai macam tu sekali, saya nak cubalah. Sekarang ni baru pukul 1 lebih. Maknanya masih ada 5 jam lagi. Tapi kalau tengah pakai dah sampai masa tak boleh balik. Saya akan hati-hatilah. Saya tak boleh benarkan. Lagipun awak tu selalunya kalau buat sesuatu tak pernah ikut peraturannya. Bila terjadi sesuatu baru nak menyesal. Dah, bagi balik. Bagi balik. Apalah Doraemon tu risau sangat pula dia, mula-mula nak pergi mana, ya? Bila dah boleh pergi mana-mana, tak tahu pula nak pergi ke mana. Masa dah cukup ni, saya kena cepatlah. Ke mana? Ke mana saya nak pergi ni? Susah pula rasanya lah. Bahayalah. Awak baling bola tadi ke mana? Kenapa awak baling bola tu dekat dalam sana, Rumah tu kan rumah pakcik yang garang. Sama macam mama saya, awak tahu kan? Anjingnya pun garang juga, tahu tak? Semua ni salah awak. Awak kena pergi ambil bola tu. Pergi cepat. Tetapi... Cepat pergi ambil. Baik. Oh, ya. Inilah masanya saya nak cuba pas ni. Tapi boleh ke guna masa-masa macam ni? Nobita. Kenapa awak tercegat dekat situ lagi? Cepatlah masuk. Ya. Janganlah jadi apa-apa, ya. Awak siapa? Kenapa masuk sini? Maafkan saya. Saya masuk ni cuma nak ambil bola lah. Apa benda tu? Silalah. Buat macam rumah sendiri. Hai, saya dah dapat bola awak dah. Nah. Awak tak kena marah ke? Tak kena gigit dengan anjing? Senang ajalah, senang. Pas ni betul-betul sungguh berkesan lah. Oh, ya. Baik. Tempat saya nak pergi? Awak nak
nak pergi ke mana pun, saya boleh bawa awak pergi sana lah. Kenapa awak tiba-tiba tanya macam tu? Kita dah tak ada masa ni. Cepatlah fikirkan. Ke mana ya? Apa pun, kita pergi saja ke bandar. Nanti, Nobita. Jadi, kita nak ke mana ya? Saya tak dapat nak fikirlah. Tak buat keputusan lagi ke? Baiklah. Kita pergi sana tu nak. Silakan, Cik. Tempat macam ni, kalau budak-budak masuk nanti kena marah. Awak janganlah risau, Shizuka. Ada apa? Kamu berdua ni, mak ayah kamu mana dia? Jang-jang. Selamat datang. Saya akan bawa kamu ke meja. Kan? Boleh masuk ke mana-mana saja kan? Apa makanan kamu nak pesan? Nobita, saya tak ada bawa duit langsung lah. Saya pun sama. Apa nak buat? Air sejuk 2. Nak air sejuk 2? Nanti saya bawakan. Tak apa ke minum air sejuk aja? Janganlah risau. Kita minum ajalah. Air sejuk ni pun boleh tahan jugalah. Awak ni Nobita. Ya, lepas ni ke mana pula ya? Apa-apa kita keluar dulu. Saya tak selesa lah. Tunggu dulu Shizuka. Mari beli. Macam-macam ada. Selamat datang. Tengok dulu, kalau suka boleh beli. Harga pun tak seberapa. Barang pula memang berkualiti. Sebenarnya dah dulu lagi saya nak masuk ke kantin kuih ni. Silakan. Boleh pilih. Yang mana Ada gula jatuh kat sini. Tak ada masalah. Jangan jadi tak mayu lah. Nanti jangan ambil. Dapat rasa masuk sekali pun cukup lah. Lepas ni nak pergi ke kedai tu pula lah. Tapi ia belum buka lagi kan? Kalau macam tu kita tunjukkanlah saja pas ni. Kalau macam tu je lah kita pergi ke tempat yang saya nak pergi. Cantiknya. Saya memang teringin nak tengok gambar ni secara dekat. Cantik ke tengok gambar yang tak bergerak? Bukannya seronok mana pun. Oh ya. Terima kasih. Tengok batu tu. Memang baguslah Cik Semiri tu berlakon. Hidup watak dia kan. Saya betul-betul minat kat dia lah. Saya pun. Nampak yang saya lihat. Terima kasih. Cantiknya Cik Semiri ni. Oh ya. Mari kita pergi tempat Cik Semiri nak. Nobita. Betul ke ni? Taksi. Duit tambang nanti macam mana? Jangan risau. Ada bahasa berboleh ni ke mana pun boleh pergi. Pakcik, pas macam ni boleh terima ke? Tentulah terima. Hebat betul. Besarnya rumah dia. Jadi sekarang mari kita masuk. Ya, siapa yang tengah loceng tu? Kami datang nak jumpa Cik Semiri. Minta maaf ajalah, tapi Cik Semiri sedang sibuk sekarang ni. Oh, jemputlah masuk. Berjaya. Baguslah. Kami masuk ya. Kami masuk. Baiklah, silakan. Terima kasih banyak. Biar kami cari sendiri bilik Cik Semiri tu ya. Ingat nak cari sendiri. Tapi luar betul lah rumah ni. Boleh jadi tersesat dalam rumah ni kan? Wah, besar betul lah peti ais dia. Nobita, tak elok buka tanpa kebenaran. Hei! Kamu berdua buat apa di sini? Kami minta maaf. Cuba tengok pas kami ni. Silakan, buatlah apa yang awak suka. Oh ya, sekarang awak tunjukkan pada kami mana letak bilik Cik Semiri tu. Lepas tu bawakan teh ya. Baiklah kalau macam tu. Nobita ni melampau lah. Selamat petang. Kamu berdua ni siapa? Selamat datang. Baiklah, mari silakan duduk. Cantiknya dia. Awak ni kan?
Mana dia pergi? Dah nak gelap dah sekarang ni. Tak lama lagi Pasu dah nak tamat tempohnya pula. Akhirnya saya berjaya. Kamu hebatlah, Nobita. Wah, Cik Semiri puji saya ke? Gembiranya saya. Memang seronok sangat dapat berbual dengan Cik Semiri hingga tak rasa masa begitu cepat. Sekarang ni dah lewat petang lah. Lebih baik kita balik je lah. Belum sampai masanya lagi lah. Kita boleh bersembang lagi.